Keluarga penghantar makanan Allahyarham Zulfikar Zamir Amirul Nizam yang maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu secara melawan arus berasa lega apabila suspek didakwa atas pertuduhan membunuh di mahkamah hari ini. Ibu bangsa Hamidah Usman, 51 tahun berkata, beliau bersyukur doa keluarga supaya tertuduh dikenakan pertuduhan membunuh akhirnya dimakbulkan selepas anak sulungnya meninggal dunia selepas koma selama 13 hari. Hamidah bersama ahli keluarganya dari Teluk Intan hadir di Mahkamah Magistrat Klang bagi mengikuti prosiding pertuduhan terhadap Low Kian Peng, 35 tahun. Di luar mahkamah, Hamidah tidak dapat menahan sebab ketika mengenang Allahyarham yang juga anak sulung daripada 4 beradik. Turut hadir ialah tunang Allahyarham Nurul Syafiqah Rizwan, 25 tahun yang dijadualkan mendirikan rumah tangga bersama Zulfikar pada Disember ini sebelum tragedi itu berlaku. Sebab benda ni bukan apa, perasaan tu rindu tak ada kan. Sebab dia anak sulung kan. Jadi ada perasaan tu tetap rindu sangat dekat dia. Tapi kalau benda dia, keadilan di perkara dia 302, kita rasa macam ada rasa senang hati sikit lah, lega sikit lah kan untuk arwah kan.